Bila bong, dia kata bagi kepada mereka untuk mentadbir negeri Sabah ni. Aku jadi macam nak tergelak. Yang dulu hampa tak pernah tadbir Sabah ke? Yang melingkup habis semua tu penuh dengan rasuah. Yang SPRM pi pecah rumah kawan tu, yang SPRM pi korek kolam rumah kawan tu, yang SPRM duk pi pugak akaun kawan tu bukan berlaku kat tempat hampa ke dulu? Barua? Hampa nak suruh rakyat Sabah duduk dalam keperitan lagi? Rakyat Sabah pun berubah. Mereka pun ubah. Mereka cari pemimpin yang konon-kononnya akan menjaga mereka. Maka adalah gabungan yang disebut dengan kataan JRS. Terdapat beberapa parti yang duduk di dalam tu. Tapi malangnya, JRS tetap juga sama dengan BN yang macam dulu. So, kali ni, rakyat Sabah dah mula meluat dengan ni, binatang-binatang bewak semua ni. Dan kali ini rakyat Sabah daripada hasil mahasiswa yang bangun membentangkan apa yang berlaku. Kalau kita tengok, kalau orang Sabah dia buka balik kes rasuah yang berlaku di Sabah, sampaikan video-video pengakuan daripada mereka ni telah pun keluar. Boleh tengok di YT, boleh tengok di TT, boleh tengok di FB. Semua ni ada. Orang Sabah jaga pokok ni baru. Mereka ni bukan takat pokok hampa saja. Mereka nak jual tanah hampa pun silap-silap. Duk tepi sungai lah hampa semua. Ingat tu. Yang nak percaya dah kat pokok ni. Ubah daripada sekarang untuk menjadikan negeri anda terbela dibela. Nak atas kita, tak mau pun atas kita. Kebenaran sudah diungkap. Tunggu apa lagi bah? Kasih buanglah itu setan-setan. Boleh tak boleh bah? Kasih jadi. Semua gembira.